Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري, wahai Tuhan, lapangkanlah dadaku, ويسر لي أمري, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, uraikan simpul kekaluan pada lidahku, yafqahu qawli, agar mudah difahami kata-kataku. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Ya Allah, ajarkanlah kami apa yang kami masih jahil, wa dhakkirna ma nasina, dan ingatkanlah kami apa yang telah kami lupa. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan warzuqna Lailatul Qadar. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Sya'ban ini, sampaikanlah kami untuk beramal ibadat pada bulan Ramadan, dan kurniakanlah kepada kami malam Al-Qadar. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita sambung lagi pembicaraan kita dalam kitab fiqh ini, pelajaran fiqh kita berkenaan dengan yang lepas kita berhenti pada tata cara rukuk. Dan hari ininya bacaan ketika rukuk. Rukuk ni, yakni tangan kita sampai kepada lutut, maka sahlah rukuk dengan tama'ninah. Itu rukun. Dan tata caranya yang sunatnya kita dah tengok dah. Hari ininya bacaan apa yang kita baca semasa rukuk. Atau kita akan senaraikan bacaan-bacaan ini berdasarkan hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada amalan dia ataupun baginda sebut. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi ila ad-darain. Kitab kita sebut di sini ketika rukuk. Semasa rukuk, seseorang disunatkan membaca zikir dengan lafaz Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Mungkin tuan-tuan tanya, yang kita nak baca wa bihamdi ada hujung tu, bacaan ini yang kita sebut sebagai Subhana Rabbiyal Azim ni disepakati oleh apa? Semua. Manakala bacaan yang kita tambah tu tambahan lah. Tambahan. Tidaklah berbeza. Tidak berbeza. Pertamanya kita tengok apa maksud dia. Subhana ni orang kita ataupun terjemahan dia sebut Maha Suci. Maha Suci ni tak tahulah apa yang kita faham. Maksud sebenar Maha Suci ni tiada cacat cela bagi Allah. Itu maksud dia. Bukan kata manusia ni ada je kurang, cacat, cela, tak sempurna,
Ada tuan-tuan yang boleh mengaku saya sempurna segala benda, tak ada masalah. Paling tidak sakit lutut. Dah berumur ni kan. Setiap manusia ada. Makhluk tak mesti ada cacat celah, ada kurang. Tuhan tak, subhana, Maha suci, tak ada cacat celah. Nak cari benda yang tak sempurna pada Tuhan ni tak ada. Tak ada. Arab bahkan mereka faham apa boleh sebut subhanallah. Sebab tu antara zikir yang baginda sallallahu alaihi wasallam ajar kepada puteri dia, anak perempuan dia Fatimah. 3 jenis, 3 zikir yang kita pun dah amal lah. Kau tahu tak amal? Sebelum tidur yang diajar kepada Fatimah. Apa dia? Pertama, subhanallah. Kedua, alhamdulillah. Ketiga, Allahu Akbar. Hayati 3 zikir inilah yang memberi kekuatan kepada manusia. Hak kita kata kelebihan yang diberi tu menyebabkan besok ni kita bertenaga tu, betul lah sebab baginda janji begitu. Tapi kalau kita tengok ungkapan ini sendiri, subhanallah, tak ada yang cacat celah, kurang. Allah ni tak ada. Yang cacat celah, kurang ni kita. Alhamdulillah, kerana Allah ni tak ada cacat celah, kita ni ada segala cacat celah, kita ni bersyukur sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, tak ada dah besar selain daripada Allah. Allahu Akbar. Hayati ketiga-tiga jenis zikir ini yang memberikan kita kekuatan. Itu subhanallah. Jadi ucapan dalam rukuk ni dibaca juga subhana rabbiyal azim. Tak apalah diterjemah dengan maha suci. Maha suci Allah yang Rabbiyal azim. Tuhan yang maha besar, maha agung. Maha agung. Berdasarkan Uqbah bin Amir, lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim, qala lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi ruku'ikum. Tatkala turun ayat yang berbunyi fasabbih bismi rabbikal azim, ada ayat Al-Quran kan, turun, yakni bertasbihlah kamu dengan nama Tuhanmu yang maha besar. Allah suruh kita bertasbih. Jadi Nabi kata, maka Nabi SAW memerintahkan kepada kami untuk dengan bersabda, bacalah ia ketika rukuk. Maka bacaan yang kita baca subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Hadis yang kedua pula daripada Huzaifah bin al-Yaman. Sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fakana yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim. Aku salat bersama dengan Rasulullah SAW, katanya Huzaifah. Huzaifah sahabat Nabi. Jadi dia pernah salat bersama dengan Nabi dan dia dengar. Fakana yaqulu fi ruku'ihi, bahawa baginda SAW baca ketika rukuk dia dengan bacaan subhana rabbiyal azim. Jadi hak pertama tu baginda suruh bertasbih, dia tak sebutlah macam mana. Tapi hadis yang kedua ni sahabat dengar baginda baca subhana rabbiyal azim, menyebabkan ucapan ni sampai kepada kita melalui hadis ni. Kita tahu bahawa yang dibaca semasa rukuk ini bacaan dia subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Adapun lafaz, menjawab masalah kita. Subhan rabbil azim wa bihamdih yang kita bacalah. Saya baca, tuan-tuan baca. Maka ia, tuan kita berpendapat,
diriwayatkan daripada beberapa sumber, tetapi kesemuanya sumber itu adalah lemah. Ini tuan-tuan, perbincangan teknikal lah. Janganlah kita kata, macam tu pula aku doa selamat dah. Tuan-tuan jangan terasa begitu. Kerana kadang-kadang Al-Imam Syafi'i sendiri pun dalam masalah bacaan apa lah, Allahumma salli ala Muhammad, saya lupa dah apa bacaan. Tapi bacaan dia tu, Al-Imam Syafi'i dia ambil daripada riwayat yang agak lemah. Dan disebut, aku tahu riwayat ni agak lemah, tapi aku suka bacaan ini kerana ia lebih mencakupi segala benda. Kita kena faham. Kadang-kadang orang mari dia kata, ini yang lebih sahih, aku nak amalan ni. Silakan, kita tak nafi. Kalau siapa-siapa mari kata saya nak baca Subhana Rabbiyal Azim kerana ini riwayat yang paling kuat, alhamdulillah, amalkan. Tapi saya kata, kalaulah tuan-tuan kata aku nak amal ni kerana aku rasa dia lebih nak kata apa bukan lebih sunnah. Kalau lebih sunnah, hak tu yang itu lebih kuat, lebih berbahasa kot. Kan kadang-kadang kita lebih sopan, lebih kalau orang tanya kita, apa benda kat tangan tu? Aku lagi Musa jawab apa? Dia jawab macam lah. Oh, cukup lah. Tak cukup. Tongkat ni nak guna untuk dia berjalan. Kalau ada kopi, aku nak naik dia untuk bagi makan kepada kamu aku. Panjang dia bercerita. Bersandarkan beberapa. Bacaan tahiyat. Bacaan kita yang tahiyat.
kadang-kadang riwayat-riwayat yang lemah ni kerana banyak sumber. Macam-macam sumber dia mari. Lemah ni kerana apa tuan-tuan? Lemah ni kerana orang yang bawa hadis ni. Itu. Bukannya kadang-kadang orang kita ni yang tak belajar ilmu-ilmu gini, kalau orang kata hadis ni lemah, melenting dia. Kenapa? Dia kata, kenapa kata hadis Nabi lemah? Ini orang tak belajar bahasa lah ni. Sebagaimana orang kampung lah, dia kata, kenapa ni kalau lembu putus? Kalau Bangla mungkin dia faham maksud lain. Tapi orang Melayu dia akan faham apa maksud lembu putus. Bangla dia faham macam mana? Itu lembu sudah putus kan? Jadi lembu tu putus dua. Bangla sebab dia tak erti bahasa Melayu. Dia erti sikit-sikit lah. Tapi orang Melayu dia akan faham walaupun kita sebut lembu putus. Bukan lembu putus. Apa yang putus? Tali lembu putus. Cuma kita dah ringkaskan. Kira-kira itu lembu sudah putus tali. Tapi orang Melayu sebut lembu putus. Dia faham tak? Tali lembu putus. Bukan lembu itu. Ini bahasa. Ini bahasa. Jadi apabila disebut hadis lemah, bukan hadis lemah. Orang yang bawa hadis itu, mereka tu lemah. Orang tu lemah. Mungkin kerana dia ni pelupa, dia ni macam-macam lah. Dia ada satu ilmu dalam pelajaran hadis ni, ilmu cacat cela seorang perawi. Al-jarh wa ta'dil. Saya terjemahkan ilmu cacat cela lah. Seorang yang bawa hadis ni nak tengok dia ni kuat ke tak kuat ke, pelupa ke apa ke, seseorang yang bawa hadis. Jadi di situ yang menyebabkan lemah ataupun kuat. Kalau sempurna berlaku atas diri dia ni, maka dikategorikan kuat. Kalau ada cacat cela, dia jatuh martabat. Bukan hadis, tapi periwayat tu. Orang nak bercakap panjang pula dah kan. Netizen nak macam mana? Dulu kita tak berapa tahu orang apa ni, ramai orang bodoh. Sekarang ni kita makin ramai tahu, ramai rupanya orang bodoh. Dengan duk komen dalam yang duk komen dalam Facebook dalam macam-macam. Allah. Baik. Seseorang yang sedang mengerjakan solat, dia bolehkan membaca tasbih ini sahaja atau menambah dengan zikir-zikir seperti berikut. Nak baca hak riwayat pertama tu kata subhan rabbil azim, ataupun subhan rabbil azim wa bihamdi, ataupun ada lagi rupanya. Ada lagi. Sebab dalam solat ni biasa je kita berzikir. Cuma dalam rukuk jangan baca Quran, sudahlah, sebab ada larangan. Jangan baca Al-Quran semasa rukuk. Yang baca Al-Quran adalah semasa qiyam sahaja. Jangan kita nak panjang baca ni dalam rukuk pun kita pakai pantai Al-Quran, dalam sujud ke dalam, tak boleh. Baca Al-Quran hanya semasa qiyam. Semasa lain-lain zikir dibolehkan, walaupun nak panjang. Sebab tu kita biasa dia solat apa? Solat sunat tasbih kan? Kita baca panjang kan? Rokok tu sampai jurai-jurai hidung keluar. Tu solat sunat, tak apalah. Solat sunat ni ada riwayat-riwayat yang sebut. Apa lagi bacaan yang boleh kita baca? Dan saya suka tegaskan bahawa bacaan ni kita tak baca dalam solat fardu ataupun solat berjamaah ni. Kenapa? Sebab melibatkan orang ramai. Kita buat ataupun imam buat apa yang wajib sahaja, ataupun sunat yang biasa sahaja. Kalau baca panjang-panjang, buat macam sembahyang tasbih tiap kali solat fardu, jenuh lah. Rukuk panjang, sujud panjang, kecuali tempat tu yang biasa, tapi tidaklah panjang sangat pun.
Saya pernah satu ketika, saya pergi surau mana kuliah. Dia kata dia baru pergi melawat ke masjid Tuan Guru ni Abdul Aziz. Tuan Guru tak ada dah lah. Tapi yang jadi imam ni sama ada pengganti-pengganti lain ataupun anak dia. Dia kata, Ustaz, rokok sujud surau tu panjang Ustaz. Saya pun kata, saya biasa dulu dengan arwah Tok Guru pun, tapi tak terperasan lah dulu. Baru saya ingat, lah Tok Guru ni memang panjang. Rokok dia, sujud dia agak lama daripada biasa kita. Agak lama. Bacaan dia, Wallah Ta'ala alam, dia baca apa Wallah alam. Tapi agak panjang daripada biasa. Agak panjang. Tak boleh sebab orang tempat tu biasa. Nah, orang tempat tu biasa, tak apa. Tidaklah lama sangat. Cuma kita kata kalau kita baca Subhanallah azim 3 kali, mungkin dia baca 5 ataupun mungkin 10. Sebab ada riwayat mengatakan dibaca 10. Tapi saya ingat tak sampai 10 tu. 5 tu. Kalau 5 tu terasa panjang dah. Daripada Ali radhiyallahu anhu menyebut, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a qala Allahumma karaka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasha'a sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa 'asabi wa mastaqallat bihi qadamayya lillahi rabbil alamin. Panjang ni. Apabila Nabi SAW rukuk, baginda membaca Allahumma laka raka'tu. Ya Allah, kepadamulah aku rukuk, kepadamulah aku beriman, kepadamulah aku berserah diri. Engkau adalah Tuhan, wahai Tuhanku, benar anta Rabbi. Engkau adalah Tuhanku. Terjemahan dia agak salah. Anta Rabbi, wahai Tuhanku, khasha'a sam'i, khusyuklah pendengaran aku. Wa basari, dan juga penglihatan aku. Wa mukhi, dan juga mukhi ni apa? Otak. Mukh dalam bahasa Arab ni otak. Minda dia terjemah sini. Wa azami, tulang belulang aku. Wa asabi, dan urat saraf aku. Wa mastaqallat bihi qadamayya, dan ditopang oleh kedua kaki aku. Semua itu tunduk kepada Allah Tuhan semesta alam. Panjang ni bacaan ni kalau baca. Baik. Hadis yang kedua pula daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Rasulullah SAW sering membaca pada saat rukuk dan sujudnya dengan bacaan subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Maha suci Tuhan dan maha suci tu subuh, maha suci dan maha suci Tuhan. Nak jemuh macam mana kot Melayu. Subuhun pun dia temuh maha suci Tuhan. Kudusun ni pun maha suci juga. Agak miskin bahasa Melayu kita ni tak jemuh. Dia makna dia berbeza. Kudus. Tapi Melayu kita guna tak kudus tak? Apa maksud kudus Melayu? Ha? Selama lah. Dia ambil dia tengok balik pasal bahasa Melayu. Al-Quds. Tak erti nak dengar Melayu. Adalah ketikanya miskin bahasa Melayu kita kan. Ada ketikanya agak tak boleh nak terjemah. Mungkin kerana itulah dikekalkan perkataan tu kudus kan, kudus.
Kalau begitu nak lebih kurang lah dengan subhana suci. Ya. Ruhul Qudus. Ruh suci. Dia terjemah dalam dengan tu ruh suci kan. Ruhul Qudus. Saya kena carilah apa maksud yang sebenarnya. Tapi tak apalah. Subuhun Qudus Rabbul Malaikat wa Ruh. Tuhan bagi malaikat dan juga para roh. Tapi hadis ni riwayat daripada Aisyah. Kebiasaannya kalau yang disebut oleh Aisyah ni solat sunat. Walaupun dia tak nyatakan ni. Kenapa kita kata begitu? Kerana Aisyah ni dengar baginda SAW ni baca dalam solat di rumah. Dan solat di rumah baginda ni solat sunat lah. Solat sunat. Sebab kalau riwayat daripada orang lain biasanya dengar dalam solat fardu. Walaupun ada juga kadang-kadang solat sunat. Tapi kebiasaannya daripada Aisyah solat sunat. Sebab dia je lah yang dekat rumah kan. Sahabat-sahabat lain tak ada. Especially Aisyah. Tak ada lah anak-anak saudara semua mari menompang. Walaupun ada jugalah anak saudara dia mari tu hanya kepada siapa Tapi budak tu kecil sangat. So tak ada lah riwayat daripada dia. Berbanding dengan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin apa seorang lagi yang sentiasa dia mari tidur rumah Maimunah. Ada riwayat-riwayat yang baginda dia solat di belah kiri tu, baginda mari tarik letak dia belah kanan. Itu rumah Maimunah. Rumah Maimunah. Anas bin Malik. Baik. Hadis yang ketiga daripada Auf bin Malik al-Ashja'i. Qumtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama faqara'a surat al-Baqarah ila an qala fakana yaqulu fi ruku'ihi subhana dhil jabarut wal malakut wal kibriya'i wal 'azamah. Pada satu malam, aku bangun bersama Rasulullah SAW untuk mengerjakan salat. Ini daripada Auf bin Malik. Baginda membaca suratul Baqarah hingga akhir surah. Panjang ni tuan-tuan. Baqarah ni sejam lebih ke 2 jam? Jam lebih sejam. Rawi mengatakan ketika rukuk baginda membaca subhana dzil jabaruti wal malakut wal kibriya'i wal 'azamah. Maha suci Tuhan yang memiliki kekuasaan dan alam malakut, keangkuhan dan kebesaran. Maha angkuh Tuhan dan maha besar Tuhan. Angkuh, kibir ni duduk di manusia tak elok lah. Tapi duduk pada Tuhan patut lah. Kibir. Pada manusia tak patut ada perasaan, ada perbuatan kibir, keangkuhan. Angkuh. Tapi Allah Ta'ala sempurna dia dengan keangkuhan dia. Alah, dengan manusia pun kita guna perkataan dah lah miskin, sombong pula. Mana kata kalau kaya sombong tu padan lah. Pun tak bagus juga. Bukannya bagus pun kaya sombong. Tapi dah lah miskin, sombong. Tu 2 kali duduk dah tak elok. Kalau nak orang kaya nak sombong tu okey lah sikit. Walaupun tak betul juga. Nah. Sebagaimana Nabi kata apa? Kadal faqru an yakuna kufran. Dekat-dekat orang miskin ni nak jadi kufur. Nabi tak kata orang kaya jadi kufur. Agak-agak kenapa? Kita faham secara pahaman kita. Duduk di dunia dia dah kaya dah. Kufur.
Bukanlah patut. Okey, at least dia dapat dah di dunia. Akhirat kalau kena azab pun, ni dah lah dunia. Rabbana wa bihamdik. Ni kita baca kat mana biasa? Rukuk lah. Kau tak pernah baca ni? Ha? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Ha? I'tidal. I'tidal. Biasa kita baca pada i'tidal. Bacaan ni ataupun bacaan yang lebih kurang. Subhanallah bihamdi. Bacaan ni pun disebut, dan ada satu riwayat yang sebut tentang bacaan itu dibaca ketika i'tidal. Tapi hadis ni sebut Aisyah kata baca pada rukuk dan juga sujud pun baginda baca juga. Allahumma gfirli. Hujung tu Allahumma gfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Allahumma gfirli. Habis. Ada hadis tentang bacaan semasa rukuk. Yang biasa, yang kita doa amal sekarang ni, Subhan Rabbiyal Azim wa bihamdih. Ini kebiasaan yang kita baca di alam Melayu ni lah. Di Asia Tenggara orang baca bacaan ni. Dan kita sebut tadi juga riwayat yang kuat sebenarnya Subhan Rabbiyal Azim, setakat tu saja. Baca kat mana pun tak ada masalah. Sebenarnya adalah bacaan sunat, dan juga bacaan-bacaan yang kita baca tadilah daripada sebenarnya banyak bacaan ni. Sebab dia adalah umum, nak baca apa pun tak apa. Dia satu je bacaan hak tak boleh baca benda lain dalam solat ni. Apa dia tuan-tuan? Kita nak tukar dengan bacaan lain, tak boleh. Apa dia? Oh, sudah baca lama dah ni. Satu je bacaan dalam solat yang kita tak boleh tukar. Bacaan. Takbir pun betul dah dalam solat. Fatihah. Tak boleh kita nak tukar dengan Baqarah. Sebab Baqarah panjang tak boleh. Skema dia tu dah, tak boleh nak tukar hal lain. Kecuali kalau tuan-tuan belajar orang yang baru masuk Islam, dia tak boleh nak baca Fatihah. Itu sebab kecacatan dia, bukan sengaja tu. Tapi dalam kitab-kitab fiqh dia kata kalau tak boleh baca Fatihah, dia boleh mengganti dengan surah-surah lain yang jumlah ayatnya lebih kurang ataupun 7 jugalah. Tapi kita jawab, tapi dah ada dalam kitab fiqh nak macam mana? Kita jawab kalau lah Fatihah dia tak erti baca, takkanlah surah lain dia erti baca. Betul tak? Dan munasabahnya begitu. Kalau lah Fatihah dia tak erti baca, takkan dia erti baca Baqarah. Tu apa ni, ekstrim sangat tu. Qul huwallah ke, takkan dia erti baca sebab dia tak erti. Tapi tak apalah, benda tu ada dalam kitab fiqh. Kalau tak boleh juga, dia kata dia bacalah zikir-zikir.
Dia sekiranya bacaan dia tu menyamai lamanya bacaan Fatihah. Tak subhanallah, ya Allah Akbar, apa baca. Seterusnya, bacaan ketika bangkit dari rukuk dan ketika i'tidal. Sunat bagi seseorang yang mengerjakan solat sama ada sebagai imam, makmum, bersendirian atau bersendirian supaya membaca Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Maksudnya maha mendengar Allah yang memujinya. Kemudian apabila berdiri lurus, hendaklah membaca Rabbana walakal hamd ataupun Allahumma Rabbana walakal hamd. Dua-dua baca. Ataupun baca yang tadi, Subhanakallahumma Rabbana walakal hamd, Allahumma. Sebab Aisyah kata kita dengar Nabi baca hadis semasa rukuk, semasa sujud. Yang maklum di kalangan kita ni Rabbana ataupun Allahumma Rabbana ataupun yang lebih panjang. Tahu tak? Kita tengok dia disebut banyak. Liman hamidah ketika meluruskan tulang belakangnya daripada rukuk, yakni bangkit daripada rukuk. Dan ketika berdiri baginda membaca Rabbana walakal hamd. Hadis pertama. Hadis kedua daripada Anas bahawa Nabi SAW bersabda, wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu Allahumma Rabbana walakal hamd. Apabila imam membaca Sami'allahu liman hamidah, maka hendaklah kamu membaca Allahumma Rabbana walakal hamd. Sebahagian ulama berpendapat bahawa makmum tidak perlu membaca Sami'allahu liman hamidah. Orang kita dia baca tidak? Baca dia rasa. Makmum. Ada makmum baca, ada makmum yang tak baca. Maka makmum sudah berpecah kepada dua pendapat. Memang betul pendapat tu. Ada yang kata makmum baca, ada yang kata makmum tak perlu baca. Kalau kita tengok, mungkin berdasarkan hadis ni. Dan perkara tu berdasarkan daripada pendapat baca Rabbana walakal hamd. Maka dipaham daripada hadis kedua ni makmum tak baca. Itu sebab yang menjadi pecah pada kedua pendapat ni. Jadi dua-duanya betul. Ya. Memang betul. Kalau kita pergi yang tidak bermazhab Syafi'i, biasanya kita tak akan dengar disebut. Yang kita dengar yang sebut Sami'allahu liman hamidah ni dalam mazhab kita, itu pun berpecah, tak bersepakat. Ya? Ya, dua-dua pun tak ada masalah. Pendapat ulama lah hak mana nak ikut tu, nak ikut ni atas pemahaman daripada dua-dua hadis ni. Atas pemahaman daripada kedua hadis ni. Kerana hadis pertama ni Nabi kata baca. Itu pun dia tidak sebut secara direct. Jadi hadis mana satu datang dulu kemudian kita tak boleh nak kata hadis mana datang dulu datang susah. Ada kita tahu mana dulu. Memang ada diketahui hadis ni dulu, hadis ni kemudian ada. Bukan kita kata tak ada langsung, ada. Contohnya
Hadis ni Nabi sebut sebelum daripada hijrah. Hadis ni Nabi sebut selepas hijrah. Kita tahu dah sebelum hijrah tu sebelum. Lepas hijrah ni selepas. Nah. Tapi kadang-kadang ada hadis yang kita tak tahu. Ni bila? Ulama pun tak tahu. Tidak semestinya dia nasah. Tidak semestinya dia nasah. Mungkin ada ketikanya dia nasah. Ada ketika dia tak nasah. Contohnya apa? Berkenaan dengan pegang kemaluan. Ada hadis yang menyebut, yang sebut walaupun pegang kemaluan tak batal. Pelik, mungkin dia tak pernah jumpa ni. Tu memang agak pelik lah, melibatkan hukum tu. Tapi apabila dikaji oleh alim ulama, menunjukkan bahawa hak kata pegang tak batal ni dinasahkan oleh hadis kemudian. Maknanya hadis pertama tu dah terbatal. Dalam masalah ni mungkin para guru kita pun, alim ulama pun terpaksa lebih teliti lah, sebab dia melibatkan hukum. Masalah ni dia tidak melibatkan hukum ni. Dia tidaklah melibatkan hukum sangat. Kalau baca apa pun taklah melibatkan hukum. Tapi masalah pegang kemaluan ni melibatkan hukum, batal ataupun tidak. Jadi dia ambil keputusan kata hadis pertama kata tak batal tu hadis yang terdahulu. Yang kata batal ni hadis kemudian. Jadi dah diguna pakai hadis yang kemudian, pegang kemaluan hukum dia batal. Batal. Lebih teliti lah tubuh kita ni dalam masalah perkara ni. Jadi dalam masalah bacaan ni saya ingat tidaklah melibatkan implikasi yang begitu besar. Tidak melibatkan implikasi yang begitu besar. Baik. Seronok juga kita bincang kau-kau gini kan. Satunya kita tahu dari segi ilmu. Yang keduanya jangan kita duk hentam orang. Ni yang pentingnya. Saya suka sebut perkara ni, jangan kita hentam orang. Especially netizen. Dia tahu baru satu perkara dia tahu dia hentam. Ada benda-benda yang melibatkan hukum ni, tak ada dulu. Dia belajar agama ni, bukan apa. Sekarang masalah apa? Masalah apabila terkelucik najis di dalam air. Sebab apa tu tak terkelucik air kecil, terkelucik sikit dalam air. Kita hukum macam najis ataupun hukum mustahil. Tak itu. Dia kata tak. Dia tak berubah. Adalah hujah dia. Saya nak cerita je bahawa bukanlah di kalangan orang. Bila mari dalam tahap ni, dua-dua dari benda tu tak najis. Bukan nak minum air lumpur tak najis, orang tak minum. Tak gitu. Air lumpur najis, tak najis, tapi orang minum, orang tak minum air lumpur. Itu kata dua-dua bengong. Tak najis nak minum. Namun apabila mendengar kalimah tersebut daripada imam, yang imam sebut sami Allahu liman hamidah, barulah dia dikehendaki membaca Allahumma rabbana walakal hamd. Dalilnya hadis daripada Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Ahmad dan lainnya bahawa Rasulullah SAW bersabda,
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. Bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila imam membaca Sami Allahu liman hamidah, maka hendaklah kamu membaca Allahumma rabbana walakal hamd, sekiranya sesiapa yang membaca itu tadi bersamaan dengan bacaan juga malaikat, maka Allah akan ampunkan dosanya yang telah lepas. Hadis ni beri maksud kepada kita solat berjamaah ni ada malaikat sekali. Dan syukur besarlah pada Allah kita tak nampak malaikat. Kalau nampak pakat lari di tepukan. Mari dengan bersayap besar begitu lari kita. Tapi Nabi bagi tahu wafaqal malaikah. Bacaan tu juga dibaca oleh malaikat. Sekiranya bersamaan tu sebab kena sebutlah Rabbana walakal hamd. Kalau bersama Nabi kata bacaan kita dengan bacaan malaikat, dan boleh kita kata takkan berpuluh tahun kita bersolat tak terkena. Dah kita harap-harap sangatlah terkena. Malaikat baca kita mau baca sekali, maka Allah Ta'ala ampunkan dosa kita yang telah lepas. Ini nak ceritanya fadilat bacaan pula. Fadilat bacaan Rabbana walakal hamd, ataupun apa ni, Allahumma rabbana walakal hamd. InsyaAllah mudah kita dah. Kita baca setakat ni lah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan mereka yang mendengar kata-kata dan mengikut perkara-perkara yang baik dan beramal dengannya. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqa min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami pada malam ini perhimpunan yang Engkau rahmati, dan perpisahan setelah ini perpisahan yang Engkau jaga kami daripada segala dosa dan segala maksiat. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bagus. Bisa 8 3.